Korang boleh tengok sendiri muka menyesal Cat Mod. Sebab masa awal-awal aku dah cakap dekat dia, pujuk-pujuk tak nak marah sekali. Kena marah. Tapi marah asyik-asyik je. Kita nak basuh kaki dia sebab dia pergi terjun dalam longkang depan rumah aku ni. Sebab nak dapatkan Cik T punya. Menyempatlah dia, baru je lepas daripada sangkar terus terjun dalam longkang. Nak basuh kaki aja tapi reaksinya Allah barakat tanah. Jadinya sebelum masa aku tengah hidang makanan, aku nampak dah ketot ni depan pagar. Tapi pagar tu tertutup. Nampak di mulutnya macam ada something. Lepas tu aku pun apa lagi, kita pun tengok-tengok lah macam jadi detektif punya series. Kita pergi hintai-hintai. Cumanya makhluk yang ni tidak jadi hitam sebab dia pelakon. Biasanya kalau dalam cerita detektif Conan tu pelakon akan jadi hitam. Buruannya yang Cik T tu aku nampaknya dah tak bergerak-gerak di kuih-kuihnya. Tak tahulah nak makan pun tidak. Sebab kucing aku ni daripada dulu lagi kalau dapat Cik T ni jarang pula dimakan. Cik T ke cencorot ke, nampak dia boleh duduk pula dekat situ. Lepas tu sedang elok pula dia letak Cik T tu pula di sebalik daun-daun. Konon-konon nak sorok daripada aku, tak nak bagi aku nampak lah. Tu sebenarnya dia tengah tangkap Cik T. Masalahnya bau dia ni lebih semebak daripada bau Cik T tu sebab kaki dia keempat-empat basah. Korang tengoklah kakinya tu. Menurun betul perangai si Potnik dekat si Ketot anaknya ni. Ketot memang keras kejong lah member kalau nak ajak main dengan Cik T ni pun. Sebab sebelum ni maknya Potnik tu kalau tangkap tikus setiap hari bulan boleh lagi berkejar-kejaran. Mungkin dia heran kenapa tak jadi macam maknya pergi tangkap rakan yang ada dalam longkang tapi dah tak bangun-bangun dah. Mana tak bangun kau gigit sampai member memilih untuk menghadap ilahi dan naik ke atas langit. Aku baru je nak duduk, tahu-tahu otot aku ni dah tertusuk dah dengan batang paip yang dekat bahagian belakang. Nanti aku tunjuk dekat korang macam mana rupa batang paip saat sekarang ni. Aku tengah mengerang kesakitan. Niatnya nak tengok Cik Siti ni nak duduk bagi rapat-rapat sikit ni. Baru dah nampak rapat tapi untuk aku sakit weh tertusuk benda ni. Lepas tu kebetulan masa terduduk ni pula ada kereta lalu. Masih dia pelik kenapalah ada wanita di sebalik pohon limau. Lepas tu terjerit-jerit dengan suara yang halus sementara tangan terkapai-kapai di atas. Weh aku tahan sakit masa tu. Walaupun belum reda, aku sajalah tengok ketot ni tak bergerak. Apa tu lagi kita pun kambus lah menatang ni. Dah tak nak main kan. Jadi kita kambus. Kita tengok reaction ketot ni nak main sangat kan. Benda pun dah naik ke langit dah. Jadi kita kambus. Tahulah pula dia nak pergi ke sana. Yang tak tahannya bila aku kambus-kambus tu dipandang balik ke belakang. Lepas tu boleh pula sambung naik tengok pipe dia ni. Tapi aku paling geram sekali sebab bau ketot ni memang semebak. Bau longkang korang tahulah macam mana. Longkang depan rumah aku ni pula tak adalah dalam, cetek aja. Jadi Cik T ni bolehlah bermain-main dan juga buat basuhan-basuhan kaki dengan air longkang tu. Tapi ketot ni dia duduk dekat situ. Budak ni. Jadi kawan dia pun kita dah tambus dah. Jadi nak ambil anak aku ni dah lah busuk satu badan tu. Nak kena mandikan pula. Tapi aku tak mandikan sebab ketot ni kalau pernah dulu aku pergi hantar dekat groomer dekat kedai tu sampai groomer nak hantar balik. Lepas tu tak jadi sebab aku lambat angkat call. Sekali dia letak ketot ni dalam jaring yang nak mandikan kucing yang sama saiz dengan badannya tu. Tengoklah kaki dah basah tercelup. Ada pasir-pasir lagi. Tak padan dengan ni. Dah lah badan besar tapi tapak kaki bukan main lagi kecil. Punyalah aku penat nak comfort dia nak basuh kaki. Allah barakat tanah. Dah pegang tengkuk bahagian paling lemah sekali yang mana mak dia pun selalu pegang pun dah tertanggal pula bukan. Terlepas juga sebab dia tegangkan leher dia. Inilah budaknya ni suspek yang terjun dalam longkang. Muka pun tahu dah bibik dia marah dekat dia. Mana tak marah nasib baik basuh tapak kaki aja. Kalau basuh satu badan ni dah satu hal pula nak keringkan. Tahulah dia